Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam, kalau malam itu orang nak sihir dia tak akan jadi. Kena sebab itu internal defense. Kalau siapa boleh tulis ya. Sebenarnya memang sudah ada berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebut, ya. Apa kata Nabi? Barang siapa membaca 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, barang siapa membaca 5 ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 ayat saja, ya. Atau satu lagi, ulaika hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu 5 ayat. 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah. Lepas tu dia sambung dengan ayat 255 ke 233, iaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampailah al-aliyyul azim. Lepas tu sambung lagi 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Start daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampailah akhir surah fansurna 'alal qaumil kafirin. 5 ayat pertama sambung dengan surah ayat apa? Ayat kursi, sambung dengan 3 ayat terakhir daripada lillahi ma fis samawati wal ard amana rasul sampailah habis. Maka Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Biasanya menjelang malam bila? Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam. Sebab tu saya di rumah saya, kalau saya dah di rumah, kami berjemaah maghrib, saya jadi ini sebagai amalan setiap lepas maghrib. Lepas maghrib, bacalah, ya, sampailah kita baca apa ni, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai kepada Fatihah. Lepas Fatihah ambil ayat ini 5 pertama dari surah Al-Baqarah, sambung dengan ayat kursi dan sambung dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah sampailah fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka Nabi kata, barang siapa membaca ayat-ayat ini setiap menjelang malam, maka kalau malam itu orang nak sihir dia, orang nak santau dia, jumpa momong saya siang nak buat dia, insya-Allah sihirnya takkan jejaskan dia. Silap-silap